Yang pertama ialah mengenai isu yang diperkatakan ramai tentang dasar baru pendidikan negara, iaitu hal pelaksanaan kemasukan darjah 1 bagi kanak-kanak berumur 6 tahun. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin bercakap secara terus terang, secara jujur, mewakili suara ibu bapa, guru serta pemain industri pendidikan awal kanak-kanak yang mengeluh di luar sana. Perkara pertama ialah cara pengumuman dibuat oleh kerajaan. Kita dapati pengumuman ini flip-flop dan bercelaru. Mula-mula disebut akan ada ujian diagnostik. Kita pun berbahas. Mak ayah pun berbahas, pakar-pakar pun berbahas, netizen pun berbahas. Kemudian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umum, ujian itu dibatalkan. Bagus, sebab kebanyakan pandangan memang setuju tidak perlu ada ujian diagnostik ini. Tapi isunya ialah nampak sangat bahawa pengumuman dasar yang besar ini dibuat secara tergesa-gesa. Macam tak ada kajian yang lengkap, macam tak ada data yang mencukupi. Kemudian Menteri pula sebut dasar ini dibuat secara sukarela. Pilihan. Soalnya, nak buat benda yang besar, tapi cara umum ni macam benda ni benda kecil. Tuan Yang di-Pertua, akibatnya apa? Ibu bapa, kita semua, mak ayah, jadi resah tak tentu, takut anak ketinggalan, tak masuk belajar umur 6 tahun, takut nanti orang lain pergi dulu, kita di belakang, guru jadi kelam kabut, sekolah pun tak pasti kelas cukup ataupun tidak, berapa kekosongan yang masih ada untuk isi yang umur 6 tahun, berapa kemampuan kelas kita, silibus kita siap ataupun tidak, fasiliti cukup ataupun tak cukup. Semua ini telah disebut dengan panjang lebar. Putrajaya pun pernah sebut dalam perbahasan yang lalu secara panjang lebar. Tuan Yang di-Pertua, ini bukan isu kecil, ini isu masa depan anak-anak. Cara kerajaan umum ini seolah-olah memberi mesej, umum dulu, baru kaji kemudian. Kalau begini caranya kerajaan buat dasar, ini bukan saja dasar itu rosak, kepercayaan rakyat pada kerajaan juga boleh rosak, Tuan Yang di-Pertua.